Dalam bola sepak, kita ada pelbagai jenis posisi. Antaranya adalah goalkeeper, midfielder, defense dan juga attacking. Setiap posisi ni mempunyai peranan masing-masing dan juga mereka ni saling connected antara satu sama lain. Dan banyak-banyak posisi selain daripada goalkeeper, posisi yang sangat penting dalam bola sepak adalah dekat bahagian tengah ataupun player tengah. Player dekat bahagian midfield tu lebih dikenali sebagai central midfielder. Bukan individu yang sangat penting dalam bola sepak, terutamanya dekat bahagian tengah, dan juga mereka merupakan tulang belakang dalam bola sepak untuk menggerakkan perlawanan. Dan ia bukan senang untuk nak jadi seorang central midfield. Korang kena ada kebolehan-kebolehan untuk mengawal bola dengan keadaan yang sangat-sangat tenang. Kalau nak main sebagai seorang center midfield, kena ada beberapa ability, iaitu passing kena cantik, long range shooting pun kena cantik, tackling pun kena mantap, dan juga yang paling penting, positional awareness kena betul-betul mantap. Itu merupakan salah satu teknik untuk nak jadi seorang central midfielder. Tetapi bukan itu sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi teknik untuk menjadikan player tu sebagai player yang terbaik dekat bahagian tengah. Selain daripada tu, dekat bahagian midfield, kalau korang jadi central midfielder, korang kena betul-betul kreatif dengan hantaran korang dan juga cara untuk korang nak menggerakkan perlawanan, daripada ambil bola dekat bahagian defense dan juga bagi bola dekat bahagian attacking supaya attacking boleh score gol. Antara player yang padu dekat bahagian center midfield adalah Paul Pogba, Luka Modric, Frankie de Jong, Joshua Kimmich dan juga banyak lagi. Korang rasa kan posisi mana yang penting dalam bola sepak? Jangan lupa